siapa yang scam FYP korang ni? Benda macam ni pun diorang nak kencing Tak apa, kita tak payah cakap banyak. Kita tengok video daripada seller ni dulu. Okey, lepas 15 saat kita keluarkan dia punya bawang, tekan dekat button belakang kanan pula. Alhamdulillah, korang tengok korang. Senang sangat kan? Nampak macam gempak sangat kan dekat dalam video tu kan? Tak apa. Hari ni, I nak test sendiri tapi pakai garlic. Sebab garlic kan kalau kita nak kopek tu sampai kuku tercabut. Korang masukkan je semua bawang putih dekat dalam ni. Tak payah nak buang kulit, tak payah nak potong apa-apa. Kemudian korang tutup. And then, korang kena tutup plastik tau dekat tepi ni. Sebab nanti kulit bawang tu akan keluar. Dan kita akan tekan button jog selama 15 saat. Okey, dah 15 saat. Lepas tu kita keluarkan dia. Wah! Betul licin lah weh. Tak hancur langsung. Okey, hari ni kuku I selamat. Tapi, okey ni baru first round, okey. So, kira macam acah-acah lepas lah. Kita try tengok benda lain pula. Next, kita nak try buat bawang merah pula. Korang sendiri tahu kan. Nak kopek bawang merah ni, dia punya menangis tu macam baru lepas putus cinta. Lepas tu, dia pula jenis melekat bau dekat tangan tau. So, sama je kita masukkan saja dekat dalam bawang merah kita ni. Lepas tu nanti kita tutup and kita biarkan selama 15 saat. Tapi nak bagi tahu dekat korang, kulit bawang merah ni dia nipis tapi melekat tau. So takkanlah benda ni takkan hancurkan bawang kita. Jom kita tengok. Jangan lupa plastik dekat sini. Tunggu selama 15 saat. Okey, dah 15 saat. So jom kita try keluarkan. Wah, kurang. Memang betul-betul licin weh. Memang betul-betul kena kat batang hidung air sendirilah. Habis semua kulit ni dah banyak masuk dekat plastik. Guys, so lepas ni kalau korang punya mak minta korang tolong sediakan bahan untuk buat sambal tumis ke, bawang goreng ke, memang cepat je. Tak sempat air mata korang nak mengalir. I memang tak sangka benda ni memang betul-betul menjadi. Korang tahu nak prep bawang merah dengan garlic sekejap gila. So kalau korang memang jenis yang malas, tak payah nak nangis-nangis nak kopek bawang tu, better korang tekan dekat beg kuning sekarang.